kita mulakan kayahan genting sempah kita pada pagi ni pada pukul 7 minit pagi. Tak ramai rider yang naik, tapi ada 5-6 orang rider turun tadi. Tak tahu mungkin dia orang parking HOA turun ataupun daripada awal pagi dah naik genting sempah lepas tu turun. Alright, jom. Dah sampai HOA jam 7.21 pagi. Suasana masih redup, awan mendung. Kita akan turun cepat lah hari ni, tak nak kena hujan macam minggu lepas. Ok, layan lagi. Ok, nak siap dah ni perumahan rakyat di Genting Sempah. Bagus, setiap satu lot ada jalan proper. Rasa ni mungkin penempatan untuk orang asli lah, sebab ni nak ikutkan kawasan hutan simpan. Alright. Oh, dah mula lah. Ada rider yang naik. Kita santai-santai je zon 2. Latihan zon 2 macam ni lah ya. Enjoy the view, enjoy apa adanya, tak payah kalut-kalut. Alright. Okay. Sini dah sampai segmen terowong Isyarial. Okay, ni view dia. Terowong tu tembus sini lah. Dalam tu dia sentiasa ada guard jaga. Ini last lah construction yang kita boleh nampak rasanya daripada laluan Genting Sempah ni. Okay. Oh, bus stop IJN ni semak samun dah dibersihkan. Alhamdulillah. Signboard dah hilang. Mungkin dia nak letak signboard baru. Biasalah ada tender. Okay, kita teruskan perjalanan ke Genting Sempah zon 2, zon 3. Speed bawah 10. Santai-santai. Dah 15 km. Okay, lagi 5 kilo kita sampai ke Genting Sempah. Mungkin batal balik, mungkin kita teruskan. Tengok pada timing lah. Yang penting santai-santai. Okay. Okay, sampai dah last jambatan sebelum Bukit Pencawang. Climbing yang paling steep lah kalau menghala ke Genting Sempah daripada Gombak. Tapi yang paling mencabar Bukit McD kalau daripada Jana Baik lah. Okay, inilah view di jambatan last. Memang awesome, memang menarik. View dia memang Okay, jom climb Bukit Pencawang. Okay, sinilah yang paling steep sekali Bukit Pencawang. Kita layan kedan dia pelan-pelan. Alhamdulillah settle. Okay, sampai dah puncak Genting Sempah 8.40 pagi. Santai-santai je. Oh, seronok lah. Ramai orang walaupun awal pagi. Jom kita teruskan ke Jana Baik. Jumpa kawan baru 2 orang ni. Dia orang training for Big Hill, Gua Musang, Titi Wangsa apa semualah. Tapi aku tak ikut lah, Jana Baik lah, ke Bukit Tinggi. Okay, speed dia highlight dia ni. Ni section yang tak laju sangat lah, so boleh lah kita ambil gambar, ambil video sikit dan layan. Ok, sampai di persimpangan Jana Baik.
Inilah kampung Janda Baik Alright. Tepat jam 9 pagi. Jadi kita teruskan kayuhan balik ke Genting Sempah. Alright. Santai-santai ya guys. Ni ikonik lah. Nak climb dari Janda Baik pergi ke Genting Sempah. Sampai sini dah mula mendaki balik 6-7 gradient sampai ke R&R. Okay, enjoy the Suffer Fest. Okay, sampai dah R&R Genting Sempah. Kalau dah sampai R&R, tak sah kalau kita tak singgah Nama pun R&R. Kita pergi toilet break kejap. Alright. Kan santai-santai hari ni. Relax-relax ya. Layan. Baru 9.17 pagi. Alright. Rasa hari Minggu game motor mesti ramai. So kita park dekat-dekat sini je lah. Alright. Assalamualaikum. Okay. Dah toilet break kejap. Kita selfie sikit sebanyak. Ramai juga sebab ni habis cuti sekolah. So ramai kembali ke rumah masing-masing lah. Jadi R&R memang busy. Okay, jom balik. Okay, ini daripada permulaan bulatan bulatan R&R Genting Sempah. Kita naik ke Bukit McD. Ni budak-budak panggil, budak-budak bersekar panggil Bukit McD lah. Sebab dulu lepak McD. Time tak boykot sangat. Sekarang boykot tak ada lepak sana dah. Alright, layan. Ni penghabisan lah puncak Bukit McD ni. Sampai sempang nak Genting Sempah. Ni puncak paling tinggi lah untuk basikal. Okay, 10, 9, 10. Paling pacak dia 11, 12. Alright, okay, jom balik sekolah, latihan untuk hari ni. Alright. Okay, jom balik. Jam dah 9 lebih. Macam ni lah suasana Genting Sempah. 9.30 pagi. Let's go. 9.43 minit pagi. 32 km dah. Kita teruskan perjalanan. 21 km turun. So total kita dapat 53 km hari ni. Cukuplah untuk santai-santai. Total elevation dapat dalam 7,800. Alright. Layan. Ni flat segment lah. Daripada Kuil sampai ke ada downhill lagi semula dalam 1 km lebih. Right. Ni dah habis sesi downhill. Dah sampai kawasan kampung. Jalan Gopak Lama. Yang santai-santai je. Okay. Speed 30-35. Right. Habis dah sesi kayuhan. Thank you tumpang angin berada ni. Okay, jom kita balik. Ini on the way balik. Okay, terima kasih semua layan video sampai habis. Okay, kita jumpa di next ride. Alright, bye.